Ini paling bagus. Yang mentakdirkannya ialah Tuhan semesta alam. Tuhan yang maha bijaksana. Yang kita telah sebut. Bahawa pilihan Allah itu lebih baik. Istikharatullah. Apa yang Allah pilih pada kita. Disebut dalam hadis. Seorang hamba itu. Allah Ta'ala pilih sesuatu yang dia tak suka. Maka mula dia membencinya tetapi menerimanya. Sehingga dia melihat kebaikannya. Dalam hidup kita macam tu. Kadang-kadang kita akan lalu sesuatu yang kita tak suka. Lalu kita terima dengan tegangnya. Lama-lama kita nampak ada baiknya. Baik. Waktu kita kat sekolah, kena marah di cikgu, kena itu, kena ini. Lepas kita grade, kita keluar belajar, nampak bagus rupanya. Sebab itu saya percaya. Maka demikian dalam memahami takdir Allah, yang mudah dipahami. Bagi orang yang Allah Ta'ala buka hidayahnya, bagi Allah tunjuk jalannya. Sebab itu belajar berdoa dengan berkata, Allahumma raddini biqada'ika. Ya Allah jadikan aku redha dengan segala takdirmu. Maka dengan itu kita akan ada satu tempoh. Untuk Allah Ta'ala tunjukkan perjalanan hidup kita yang paling baik. Ketika mana jiwa ini agak suka menerima takdir Allah, mulakan dengan sabar-sabar. Kemudian doa biar Allah jadikan kita mampu untuk menerima takdir ini. Sehingga kita nampak jalan keluarnya dan akan nampak kebaikan. Ini sebenarnya aras dalam mengukur nilai iman kita. Semua orang dalam bab lain bagus, tiba masuk takdir Allah. Pada perkara yang tidak disenanginya, ketika itu dia mula memberontak. Ketika itu dia mula menunjukkan watak sebenarnya. Maka kita tak akan kenal diri kita. Sehingga datang satu takdir yang tidak kita sukai. Waktu itu kita kenal apakah kita punya hubungan yang kuat dengan Allah atau longgar. Waktu itu baru kita mengetahui apakah kita akan masih ingat makhluk-makhluk yang kita akan bergantung dengannya. Yang semuanya pergantungan yang rapuh. Yang tidak mampu mengubah apa yang berlaku dalam hidup kita. Akhirnya kita lihat perjalanan ini sebenarnya ialah perjalanan seorang diri. Bukan perjalanan bersama manusia. Tuan-tuan akan faham kaedah ini. Perjalanan ini, sehingga kita ke alam barzakh ialah perjalanan seorang diri. Walau zahir kita nampak kiri kanan ada kawan sekian-sekian. Tapi semuanya akan hilang. Dengan sakit mereka hilang. Tetapi bila kita sakit tak ada dah kawan hilang. Dengan sebab faktor umur kita mula kita lihat kita hilang. Akhir barulah kita tahu perjalanan ini ialah seorang diri. Sebagaimana saya datang seorang, saya akan pulang seorang. Maka apa yang perlu kita ada ialah Allah dalam hidup. Bukannya manusia. Maka disinilah makna kesempurnaan menerima takdir Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.